Tahan, bukti dia tahan. Dia kaca depan mata. Produk yang sangat bagus daripada Korea. Produk import lagi. Nama saya Cikgu Syahri. Saya seorang content creator dekat TikTok. Tahu kan? Dah tahu pun tak nak bantu. Punyalah sedih saya ni. Berjalan macam dengan peminta sedekah tu. Tak tahu. Aduh, saya macam nak menangis tadi. Ya Allah, kalau aku betul-betul dah kesusahan, tak ada orang sanggup tolong weh. Saya tolong saya bagi RM50. Betul, tak nampak duit lagi pun. Sebenarnya saya tak nak duit puan pun. Tapi saya nak bagi duit kat puan. Saya bagi puan 3 kali. Cuba jatuhkan sampai dia pecah, boleh? Kalau pecah, kat tangan saya ada 1000 Ni semua puan punya. Nak tak? Tapi janganlah empuk punya tu. Macam anggaplah macam kat rumah, macam tiba-tiba cik, silalah jamu selera kan. Macam tu. Macam tu. Tak pecah lagi. Saya tak kata dia takkan pecah. Okey, cubaan pertama. Dia mana pecah, dia terbuka dia macam ni.